Okey. Ini dia punya campuran butter. Okey, pakai campuran dia butter dengan serbuk Oreo. Yang ini apa ni? Apa nama? Mana ni? Chocolate rice. Okey. Tok, apa nama tu? Oh, ini koko tadi. Okey, selamat tengah hari. Selamat tengah hari belum adik. Okey. Jatuh. Kita akan uji agak kuih Oreo. Semua campuran dia. Ya, bahan-bahan yang kuih. So, dah bisi telur dalam stok. Dah simpan telur. Ni susu lah. So, gula. Yang nama campur yang Serbuk koko. Serbuk nama? Serbuk koko. Serbuk koko. Okey, serbuk koko campur siap. Okey. Dengan nama kita campur ya. Betul? Nama sugar. Campur gula mimit. Gula 1 cawan. Okey, 1 cawan gula. 1 cawan gula. Okey, semua sudah dicampur. Serbuk nama sikit tadi, serbuk nama? Serbuk koko. Serbuk koko. Gula 1 cawan dengan berapa biji telur? 3 biji telur. Okey, 3 biji telur, serbuk koko dan gula. Okey, nanti kita tengok macam mana hasil dia. Nampak nak ikat campurannya ni. Okay, stay tuned guys. Okay, kita panaskan manta dulu. Sudah dihancur baru kita campur dekat yang pedih. Kita kasih panaskan dulu. Okey, ini lagi campuran dia. Selamat tu, tepung gandum, baking powder, selamat tu. Soda bicarbonate. Oh, ingat nama ya. Soda bicarbonate. Campuran. Ini semua campuran dia. Okey, pelancar sudah hancur, kita masukkan sana di dalam. Okey, kita blender dulu, campur dia sama rata.
Sudah? Oke, kita masukkan tepung pisang dulu. Tepung pisang, satu cawan tepung. Hah? Satu cawan tepung. Kita kasih pisah dulu tepung Ayak, mengayak tepung. Pisah dulu. Tepung jagung saya. Tepung gandum. Tepung gandum. Yang ada? Okey, campuran Serbuk mix bikarbonat. Serbuk bikarbonat. Sesudu teh. Sesudu teh. Minyak. Oh, pintu ya. Minyak. Baking powder. Baking Tepung powder. penaik. Bukan. Oh, terima dan. Tepung sama. Satu sudu teh. Sesudu teh. Satu sudu teh. Minta tutup. Okey, apa lagi campuran dia? Yang ini belum? 3 sekawan ini. Oh, bau tolong. Okey, dah. Okey, campuran yang kita pisah tadi kita masukkan sekali bersama dengan tepung. Okey, lepas tu kita gaul sampai dia sebati. Kita gaul sampai sebati. Senyum tu boleh lindung cahaya. Dan okey, kita gaul lagi sampai dia bercampur menjadi coklat dia. Okey, kita masukkan coklat rice. Ini gimana dari dia? Coklat rice. Nak pada Tukang 5 saja. Okey.
Okey, kita tutup. Biarkan dalam beberapa minit. Nanti kita tengok macam mana hasil dia. Dah tergolong. Okey, beginilah keadaan dia. Sudah kembang, sudah masak. Bagus. Kalau agak bersinar dia.